Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Saya Muhammad Syed bin Zahari dan kini kita bersama sekali lagi dalam Bicara Nur Ramadan 1447 Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Baik, alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya kita dapat lagi bertemu pada hari ini. Yang mana kita masih lagi dikurniakan hayat untuk sama-sama kita melaksanakan amal ibadah. Salah satu rukun Islam iaitu berpuasa di bulan Ramadan. Selawat dan salam juga buat junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Moga dengan memperbanyakkan selawat kepada baginda lantas akan membuatkan kita lebih mudah untuk mendapat syafaat baginda SAW di akhirat kelak. Jadi untuk bicara Nur Ramadan pada hari kali ini, saya bersama dengan insya-Allah saya akan berkongsi sedikit dengan para penonton sekalian tentang suatu topik yang mana pada saya topik ini barangkali klise barangkali yang orang kata sudah diulang kali diungkapkan berkali-kali barangkali. Namun ianya suatu topik yang orang kata perlu sentiasa diperingatkan kembali berkali-kali. Kerana ialah ada setengah perbahasan itu perbahasan yang baru, mengambil kira konteks masa. Namun begitu ada setengah perbahasan itu yang sangat asasi dan juga sangat fundamental untuk diri kita yang tak dapat tidak perlu untuk berulang-ulang kali dikupas, diungkapkan supaya kita sentiasa teringat benda itu. Jadi insya-Allah pada sesi kali ini saya akan berkongsi dengan para penonton yang perkongsian ringkas yang bertajuk penyempurnaan diri Ramadan sebagai peluang. Jadi bila bicara tentang penyempurnaan diri dan Ramadan sebagai peluang, jadi kat sini saya nak tarik perhatian kalian semua untuk kita bagi perhatian kepada 3 perkara. Yang pertama adalah tentang diri. Yang kedua adalah penyempurnaan diri. Yang ketiga adalah Ramadan sebagai peluang. Dan insya-Allah kita akan cuba pergi satu demi satu, akan kupas satu demi satu untuk kita dapat lihat sebenarnya topik petang ni kita nak kupas pasal apa. Jadi bila kita bicara soal diri ataupun bahasa Inggeris kita kata self, the self. Jadi diri ni apa sebenarnya? Diri kita ni apa sebenarnya? Maka dalam Islam, saya fokus terus kepada yang Islam terus lah ya. Jadi dalam Islam bila sebut tentang diri kita, maka kita ni manusia. Tapi bahasa Arabnya insan lah. Okey. Jadi kita ni adalah insan, manusia. Bukannya homo sapien dan sebagainya. Dan kita sebagai insan, kita ini ialah pastinya diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mempunyai orang kata matlamat yang khusus. Jadi kalau sebut tentang matlamat yang khusus ini sebagai insan, sekurang-kurangnya 3 matlamat utama kita diciptakan. Yang pertama adalah sebagai hamba kepada Allah Taala, yang kedua sebagai khalifah di atas muka bumi, yang ketiga adalah sebagai pemakmur di atas muka bumi. Dan apabila bicara tentang diri kita, yang tadi tu 3 perkara tu, hamba, khalifah dengan pemakmur, ini adalah kita kata tujuan ataupun fungsi manusia semasa dia hidup ataupun orang kata apa yang dia patut buat sepanjang kehidupan dia. Tetapi bila bicara soal diri juga, satu benda yang kita kena ketahui adalah tentang diri kita ini terbina daripada apa? Apakah struktur ataupun komponen yang ada pada diri kita. Jadi secara dan perkara ini telah dikupas oleh para ilmuwan Islam zaman berzaman dan pastinya bermula dari Nabi SAW, tetapi dikupas dengan lebih lanjut ah, orang kata oleh ilmuwan-ilmuwan lain seperti Abu Bakar Ar-Razi, kemudian Ibn Sina, Al-Ghazali, Abu Zaid Al-Balkhi dan ramai lagi. Namun begitu, dalam kebanyakan kupasan itu, yang saya ingin ringkaskan di sini adalah, yang mana bila bicara soal diri kita ataupun psikologi kita, ah, maka, diri kita ini, bahasa Inggeris kita sebut dual nature ataupun bahasa Melayu kita kata dui hakikat.
Yang mana kita ni terdiri daripada orang kata dual nature, iaitu hakikat yang pertama adalah kita ada sisi jasmani, hakikat yang kedua kita ada sisi rohani kita. Dan kedua-dua perkara ini dia bukannya terpisah. Dia berbeza tetapi ianya suatu bentuk kesatuan dan ianya mempunyai peranan dan kedudukan masing-masing. Dan mempunyai juga tata cara penjagaan yang sedikit berbeza satu sama lain. Jadi bila bicara soal diri jasmaniah, perkara ini telah banyak orang kata tidak sukar untuk dikupas. Kerana dia suatu benda yang boleh dicerap dan mudah untuk dirasai. Dan soal penjagaan diri jasmani ni bukan orang Islam saja yang bincang, bahkan orang kafir sendiri pun bincang juga. Dan telah kita pelajari juga dalam pendidikan arus perdana kita, misalnya subjek biologi dan juga pendidikan jasmani. Yang mana yalah, benda tu mengupas soal bagaimana untuk kita menjaga diri jasmani. Dan doktor-doktor di hospital juga orang kata memainkan peranan untuk orang kata merawat ataupun memelihara orang kata sisi jasmani kita. Namun begitu, satu benda yang kita kena bagi perhatian juga dan lebih bagi perhatian sebenarnya dari sisi rohani kita. Kerana apa? Kerana sisi rohani itulah orang kata macam diri kita yang bersifat lebih asali. Begitu. Dan sifatnya lebih kekal. Kerana apa? Kerana jasmani kita dia akan menua. Tetapi rohani kita tidak. Dan bukan bererti jasmani itu tidak perlu dipelihara, tetapi rohani juga perlu dijaga dan dipelihara dan lebih penting lagi untuk dipelihara. Dan bila sebut tentang sisi rohani manusia ini, maka secara ringkasnya, para ulama Islam dia macam mencerakinkan bila sebut tentang sisi rohani manusia ni, dia ada 4 perkara. Iaitu yang pertama kita sebut sebagai qalbun, kemudian yang kedua aklun, yang ketiga roh, yang keempat nafsun. Okey, dan keempat-empat ni perlu kita jaga. Keempat-empat ni dia macam dia macam orang kata ni jiwa kita, empat-empat perkara ni. Tetapi dan semuanya orang kata dalam satu bentuk kesatuan dan jiwa kita. Namun begitu ianya mempunyai fungsi dan peranan yang khusus. Dan suka untuk saya bagi perhatian, untuk menarik perhatian adalah bila sebut tentang empat perkara ni, roh, nafsun, akal dengan kolbun ni, yang sangat-sangat paling paling penting untuk kita jaga dan pelihara adalah kolbun. Diikuti pula dengan aklun. Kerana apa? Kerana salah satu perumpamaan yang para ulama kita bagi adalah hati itu raja. Bila sebut hati, bukan hati yang biologi ni yang ni, bukan. Tapi hati rohani ni. Qalbun itu adalah raja. Manakala aklun tu, akal tu pula, akal ni selalunya simboliknya pada otak lah. Tetapi bukan otak semata-mata, tetapi akal tu sendiri, kekuatan yang ada pada otak tu sendiri. Akal tu pula adalah sebagai menteri ataupun bahasa Arab kita guna wazir. Jadi akal ni dia memainkan peranan untuk menggerakkan tentera-tenteranya dan tentera tu adalah jasmani ni lah. Namun raja pada jiwa kita ni adalah hati. Dan apabila raja tu rosak, nescaya akan rosak keseluruhan diri kita. Dan bila bicara soal apa tadi? Penyempurnaan diri, apa benda yang kita nak sempurnakan sebenarnya? Adakah rupa kita? Tidak. Bukan itu tumpuan kita pada perbincangan kali ini, tetapi tumpuan kita kat sini adalah nak sempurnakan hati. Okey, jadi timbul persoalan juga sebelum kita nak bincang tentang bagaimana nak menyempurnakan diri ni. Okey. Mengapa perlu menyempurnakan diri? Kalau kita fikirkan, sempurnakan diri. So what? Mengapa? Perlu ke? Maka di sini para ulama bagi tahu pentingnya sempurnakan diri ni adalah mengapa? Kerana itu adalah salah satu jalan untuk kita mencapai kebahagiaan di akhirat. Dia punya equation begini, semakin sempurna diri kita, maka akan semakin dekat kita dengan Allah Ta'ala. Sebab kena faham, Allah itu maha sempurna. Dan semakin sempurna kita, maka semakin dekat kita dengan Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya sebagai manusia, kita tak akan sempurna. Sebab manusia yang sempurna hanya siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW itu orang yang paling dekat dengan Allah Ta'ala. Dan kita tak akan sempurna. Tetapi menjadi tanggungjawab kita untuk berusaha ke arah kesempurnaan. Dan kesempurnaan di sini bukanlah semata-mata pada sisi
fizikal yang zahir, tetapi lebih penting lagi adalah kesempurnaan posisi batin kita dengan tumpuan kepada hati kita. Okey, jadi berbalik pada tadi, mengapa perlu sempurnakan diri? Kerana itu adalah jalan yang boleh membawa kepada kita kebahagiaan di dunia serta di akhirat. Nak bahagia tak? Maka sempurnakanlah diri. Tetapi sempurnakan tu sekali lagi saya tegaskan, rohani itu yang utama. Okey, jadi baik. Jadi bila bicara tentang okey, tadi kita dah nampak satu gambaran, diri kita ni apa. Kemudian kita dah dapat suatu moga-moga kefahamanlah saya harap para pendengar sekalian tentang mengapa pentingnya menyempurnakan diri. Okey, jadi timbul pula persoalan, okey sekarang ni kita dah sedar bahawa menyempurnakan diri itu penting. Persoalannya bagaimana? Okey, jadi bila sebut tentang cara untuk menyempurnakan diri, yang batin ni lah, maka para ulama dia ada bagi pelbagai garis panduan. Dan istilahnya pun pelbagai. Tetapi merujuk kepada perkara yang tak jauh bezalah. Okey, baik. Antaranya ada istilah dia disebut tahdzibul akhlak. Ada juga disebut sebagai tazkiyatun nafs. Ada juga disebutkan sebagai tathhirun nafs. Dan ada juga dan semua itu merujuk kembali kepada apa? Takmilun nafs. Kalau secara literal, penyempurnaan diri itu istilah dia apa? Takmilun nafs. Kita nak proses takmilun nafs. Natijah dia, hasil adalah kamalun nafs, jiwa yang sempurna. Okey, jadi bila sebut tentang okey tadi proses nak menyempurnakan diri, okey jadi macam tadi tahzibul akhlak, betul ataupun tahzibun nafs, tathhirun nafs dengan tazkiyatun nafs. Jadi secara asasnya apakah proses-prosesnya ataupun macam itu istilahnya, tetapi apa sebenarnya bendanya? Okey, jadi pelbagai ulama bagi pelbagai orang kata garis panduan. Namun begitu, suka untuk saya kongsikan dalam masa yang terbatas ini suatu garis panduan yang dikupas oleh ini. Dalam kitab Penawar Bagi Hati yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Ini yang kitab jawinya. Namun begitu bagi hadirin yang mungkin kurang yang tak biasa dengan jawi, alhamdulillah ada seorang ilmuwan tanah air kita, Ustaz Muhadi Jul. Beliau ada buat satu kitab syarahan bagi Penawar Bagi Hati ini, Qalbun Salim. Okey, jadi dalam Penawar Bagi Hati ni, apakah garis panduan yang Syekh Abdul Qadir Mandili bagi tahu? Dan saya nak tegaskan, garis panduan ni pun sebenarnya dia macam satu garis panduan yang arus perdana dalam kebanyakan kitab-kitab akhlak dan juga kitab-kitab tasawuf yang nak mengajar kita bagaimana nak sempurnakan diri. Maka dia ada dua proses yang asas. Yang pertama disebut sebagai tahalli. Tahalli, dia kha kat situ. Yang kedua tahalli. Tahalli ni maksudnya apa? Mengosongkan. Mengosongkan apa? Mengosongkan jiwa kita daripada perkara-perkara yang tidak elok. Mengosongkan jiwa kita daripada perkara-perkara yang mazmumah. Yang kedua tahalli. Tahalli ni apa pula? Tahalli ni maksudnya menghiasi. Okay. Mengapa perlu disucikan ataupun dikosongkan terlebih dahulu sebelum kita menghiasi? Saya ambil contoh analogi, contoh mudah adalah cawan kosong. Okey. Satu gelas. Kalau kita satu gelas dan gelas itu kotor, kemudian kita tuang air cordial. Contohnya Ramadan ni orang suka air bandung kan. Kita tuang air bandung dalam cawan tersebut. Apa jadi pada air bandung tersebut? Bermasalah, betul? Sedangkan air bandung yang daripada jug tu air bandung yang elok. Begitu jugalah dengan jiwa kita. Orang kata apa ya, perhiasan itu, menghiasi diri itu akan menjadi satu permasalahan jika kita tak terlebih dahulu menyucikan jiwa kita daripada dosa-dosa. Dan kadang-kadang setengah orang bagi analogi mudah, ungkapan mudah lah. Lebih baik kita tak buat macam mana, kalau adalah lebih penting kita meninggalkan kemungkaran berbanding kita, orang kata macam tergesa-gesa nak mengejar kebaikan. Kerana apa? Kerana apa? Kerana mengejar hakikatnya meninggalkan kemungkaran itu adalah suatu kebaikan. Tetapi kadang-kadang kita, itulah kadang-kadang kita terlampau obses dengan perhiasan sampai kita terlupa nak membersihkan itu.
Macam kalau orang nak tinted kereta kan, nak apa ke, nak pasang apa tu, yang wrap kereta, ada ke tiba-tiba dia terus sampai wrap kereta tu? Tak, dia mesti kena cuci dulu kereta tu. Jadi begitu juga dengan diri kita, nak menyempurnakan jiwa kita, kena bersihkan dahulu baru kita menghiasi. Jadi, bila sebut tentang membersihkan jiwa kita dan menghiasi diri kita, okey, itu secara general. Tetapi secara terperinci ni bagaimana pula? Maka ni yang saya tertarik juga dalam Penuh Bagi Hati ni. Dia bagi satu pecahan pula. Okey, tadi nak menyempurnakan jiwa kita, maka orang kata kena membersihkan, baru kita menghiasi. Kemudian daripada situ juga kita kena ingat, dia ada dua keutamaan yang berbeza. Satu, kita kena bersihkan yang zahir, kemudian diikuti pula dengan bersihkan yang batin. Jadi bila sebut tentang yang zahir ni apa dia? Maksudnya, kalau kita nak sempurnakan diri kita kena jaga zahir kita. Dan zahir kat sini bukan pemakaian tetapi lebih penting dia merujuk kepada 7 anggota zahir. Jadi apakah 7 anggota zahir tersebut? Antaranya adalah kalau di sini 3 kat kepala, lepas tu 3 kat badan, 2 kat bawah, 2 kat pinggang dan ke bawah. 3 kat atas ni apa dia? Mata kita kena jaga, telinga kita kena jaga, lidah kita kena jaga. Okey. Yang belah badan ni apa pula kena jaga? Tangan kita kena jaga, perut kita kena jaga. Dah berapa? Ada 5 kan? Okey, lagi 2 tu kat mana? Kat belah pinggang dan ke bawah. Iaitu apa dia? Kemaluan kita dengan kaki kita. Jadi dalam pada kita nak menyempurnakan diri kita kena pelihara 7 yang zahir ini terlebih dahulu sebelum kita nak pergi kepada yang batin. Saya ulang sekali lagi apa dia? Mata, telinga, mulut, tangan, perut, kemaluan dengan kaki. Okey, kemudian bila bicara tentang batin, maka batin ni pula merujuk kepada sifat-sifat mazmumah dengan sifat-sifat mahmudah yang orang kata bermain di hati kita. Begitu. Jadi kalau kat sini dan kadang-kadang dia bermain juga dengan dia gini. Apabila hati itu bermasalah, manifestasinya daripada yang zahir. Tapi kat sini kalau sebut tentang 7 anggota batin yang perlu dijaga, kat sini Syekh Abdul Qadir dia bagi tahu apa dia? Antara yang sifat mazmumah yang kita kena hindari adalah satunya dia kata sangat suka makan. Yang kedua, banyak bercakap. Yang ketiga, marah tak bertempat. Yang keempat, hasad dengki. Yang kelima, kedekut dan kasih sayang kepada harta. Ataupun bahasa Arab, hubud dunia. Yang keenam, suka kepada pangkat. Yang ketujuh, cinta kepada dunia. Yang ke-8, minta maaf, tadi yang kelima tu, hubul mal. Yang ketujuh ni baru hubud dunia, cinta kepada dunia. Yang ke-8, takabur ataupun sombong. Yang ke-9, ujub. Ujub ni dia macam mana? Dia ada satu rasa bangga dalam hati dia. Dan yang ke-10, riak. Riak ni apa dia? Dia buat satu benda tu sebab dengan tujuan orang tengok dia. Jadi dalam pada nak sempurnakan batin kita, sempurnakan diri kita, okey, yang pertama tadi yang 7 anggota zahir. Maka beralih pula kepada 10 sifat mazmumah yang kita kena hindari kan. Macam orang kata kena buang kan. Kena orang kata sucikan diri kita. Maka ataupun tahali tadilah. Kemudian setelah berjaya baru kita pergi kepada tahali, menghiasi dengan perkara-perkara mahmudah. Ada 10 perkara kat sini. Saya sebut secara pantas. Yang pertama taubat. Yang kedua takut kepada Allah. Yang ketiga zuhud. Yang keempat sabar. Yang kelima syukur. Yang keenam ikhlas. Yang ketujuh tawakal. Yang ke-8 cinta kepada Allah. Yang ke-9 redha kepada Allah. Yang ke-10 mengingati mati ataupun zikrul maut. Okey. Jadi kalau kita tengok kat sini, dia macam tak mudah tau. Sebab pertama 7 yang zahir. Dah 7 perkara. Kemudian 10 yang batin, yang mazmumah. 17 dah. Kemudian tambah lagi 10 yang mahmudah untuk yang batin tu. Keseluruhan 27. Dan memang tak mudah. Dan kenapa tak mudah? Itulah dia proses penyempurnaan jiwa. Kita nak sempurnakan diri dan memang itu satu perkara yang tidak mudah. Tambah pula dengan dunia sekarang ni yang pelbagai pancarobanya. Namun begitu tidak mustahil. Dan kenapa kita katakan Ramadan sebagai peluang? Kerana inilah waktu yang orang kata ini istimewanya Islam. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita satu waktu yang mana agama lain tak ada. Satu waktu yang panjang, sebulan, lama tu, bukan sekejap, lama sebulan tu.
suatu waktu yang khusus untuk kita, orang kata macam reboot diri kita. Sama ada ialah reboot, berdasarkan kemampuan dan orang kata keupayaan masing-masing. Dan pada saya dalam tempoh yang berbaki di bulan Ramadan ini, gunakanlah sedaya upaya untuk sempurnakan jiwa kita dan kena ingat menyempurnakan diri ini tak terbatas kepada bulan Ramadan sahaja. Namun begitu, jadikanlah orang kata setidak-tidaknya orang kata bulan Ramadan sebagai suatu catalyst kita, ataupun suatu anjakan paradigma kita untuk menjadi lebih sempurna. Jadi, sebagai penutup bicara, sedikit perkongsianlah. Tadi saya memang banyak ungkapkan secara pantas, tetapi untuk bacaan lebih lanjut kepada hadirin hadirat sekalian, kalau bicara soal jiwa manusia, buku yang bagus untuk ditekuni adalah satu kat sini, secara pintas saja, The Nature of Man and the Psychology of Human Soul, yang dikarang oleh salah seorang sarjana tanah air kita, Profesor Syed Muhammad Nakib Alatas. Buku ni banyak kupas tentang Psychology of Man berdasarkan pandangan alam Islam. Dan di samping itu, bila sebut tentang cara nak menyempurnakan jiwa kita, ada ramai ulama yang kupas. Tetapi dan di samping Syekh Abdul Qadir Ahmad Dili, mungkin saya nak bawakan juga 3 tokoh yang terdahulu yang mengupas perkara ini juga. Yang pertama adalah, ini terjemahan bahasa Inggeris. Bahasa Arabnya adalah Kitabuz Zari'ah ila Maqaramil Syariah yang dikarang oleh Al-Gharib Al-Isfahani. Jadi karya ini, yang bahasa Arab lah ini terjemahan. Dia mengupas tentang orang kata akhlak menurut Islam tu apa. Di samping bincang tentang psychology of man, dia juga bincang tentang akhlak yang baik tu apa, fadail itu apa, dan sebagainya. Dan macam mana untuk kita mengawal jiwa kita. Antara lain juga yang sangat penting juga adalah Mizanul Amal yang dikarang oleh Imam Ghazali. Di sebelah kanan saya ini kitab bahasa Arabnya, ini terjemahan bahasa Melayunya. Ini juga karya yang bagus untuk kita tahu cara nak sempurnakan jiwa kita macam mana. Cara nak kawal diri kita bagaimana. Dan yang ketiga adalah Tahzibul Akhlak oleh Miskawai. Malangnya saya tak ada buku bahasa Arabnya buat masa sekarang sebab tinggal kat kampung. Tetapi mungkin buku yang bagus untuk ditekuni adalah ini. Salah seorang cendekiawan di tanah air kita, Profesor Nasir Omar. Beliau ada mengkaji tentang Miskawai. Ini. Dan yang terakhir, bagi orang yang mungkin dah pernah menekuni Penawar Bagi Hati, wajarlah juga untuk menekuni Bidayatul Hidayah oleh Imam Ghazali. Buku ni sangat praktikal. Dan cuma jelah tinggal baca dan tidak baca saja. Dan antara terjemahan yang bagus adalah oleh Syekh Fahmi Zamzam rahimahullah. Jadi itulah sedikit sebanyak tentang kupasan kita pada hari ini tentang penyempurnaan diri Ramadan sebagai peluang. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan terkasar bahasa dan sebagainya. Saya harap kita semua dapat menyempurnakan diri kita lebih baik, memanfaatkan Ramadan yang ada ini dan memanfaatkan saki-baki hidup kita yang masih ada jika dia panjangkan umur. Wallahu a'lam bishawab. Wa sadaqallahu rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.